Takat lebur emas adalah 1064 darjah Celsius. Ini bermakna emas tidak akan cair dengan api yang biasa. Termasuklah api ketika rumah terbakar yang suhu dia sekitar 600 hingga 800 darjah Celsius. Kesimpulannya, emas ni jauh lebih selamat berbanding wang kertas kita yang mudah terbakar. Lagi satu, wang kertas juga berisiko dimakan serangga seperti anak-anai. Dan yang lebih parah, wang kertas juga sentiasa terdedah kepada kejatuhan nilai mata wang. Menariknya, walaupun emas itu lebur, nilai dia tetap kekal. Sebab emas ni dinilai berdasarkan berat dan ketulinannya, bukan pada rupa ataupun bentuk. Di Public Gold, semua jenis emas diterima untuk belian balik, termasuklah yang dah terbakar ataupun rosak dengan harga yang sama. Public Gold bukan saja tawarkan harga emas yang rendah ataupun jual harga balik yang tinggi, tapi syarat transaksi yang telus, mudah dan tidak cerewet. Dengan cawangan jual beli yang baik seluruh Malaysia, Public Gold adalah tempat yang sesuai untuk menabung emas yang lebih selamat dan terjamin. Bagi mereka yang ingin tukarkan wang kertas dalam bentuk tabungan emas, boleh lihat pin video di profil untuk tahu cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan jual beli emas bersama Public Gold.